Welcome to my channel. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Tengok. Hari ni aku nak review satu mesin reel, iaitu luaran sisir. Jenis Contra Max, sisir Contra Max ya. Okey. Tunjuk dulu dia punya kotak. Okey. Spesifik dia, kotak dia. Ni dia punya apa ni, saiz dia lah. Ada 3000 dan 4000 untuk kotak ni lah. Tapi aku ambil yang saiz 4000. Dan satu lagi 5000 dengan 6000 lah. Kotak tu lagi 5000 dan 6000. Yang ni saiz 3000 ataupun 4000. Ya. Ini dia punya kotak dia. Ya. Baru didaratkan. Okey. Jadi aku nak review barang reel yang ada dekat dalam ni ya. Apa yang ada. Okey. Pertama sekali, kalau kita beli ya, dalam kotak ni kita akan dapat kain ataupun apa ni, tempat mengisi, tempat simpan reel lah. Ya, dia bagi bag, bukan bag lah, maksudnya macam sarung simpanan untuk mesin pertama. Okey, siap. Dia punya packaging lagi. Dia ini adalah handle ya. Reel dan juga buku manual ataupun warranty lah yang ada kat dalam ni. Warranty. Okey. Sekarang aku akan review reel ni. Okey. Tengok ya, reel ni. Body dia jenis metal. Dengar metal. Body dia jenis metal. Sesuai untuk air masin lah. Ya, sesuai untuk air masin. Dan dia punya tempat masuk handle dia pun diseal dengan getah yang warna ori tu getah ya. Seal. Okey. Okey, ni dia punya handle dia, handle knob dia. Knob. Nampak? Handle knob dia. Masukkan. Dia rawan dia sangat smooth. Okay, kita dengar bunyi drag dia. Dengar bunyi drag dia. Okay, alright. Spek untuk 4000 ni ya, gear ratio dia 5.7 nisbah 1. Ya, ni gear ratio dia lah. Okey, untuk tali pula ataupun mainline dia. Okey, kalau diameter tali 0.2 mm boleh dapat 300 lebih lah. Okey, kalau yang paling ideal sekali 0.30 boleh dapat 220 lebih lah. Tapi kalau diameter tali tu semakin mengecil, boleh banyaklah masuk dalam skru ni. Okey, kita tengok kat dalam pula. Dalam ni ya. Okey, dalam dia punya penutup dia diseal.
nampak rubber tu, isi dengan rubber lah. Okey, ni dia punya spool, dan batang syaf dia letak dengan rubber juga, yang warna oranye tu rubber getah, rubber. Dia untuk menghalang air masin masuk lah. Okey, tapi sebenarnya reel ni dia dah sampai tahap kira kategori premium lah. Keluaran CC ni dia keluarkan reel ni dah kategori premium sebab body dia jenis metal, dengan harga yang berpatutan lah. Aku beli pun tak sampai 150, bawah 70 lagi sebab ada promo lah. Okey, berat dia bukan drag dia, tahanan drag dia, ketahanan drag dia ada tulis sini, aku nampak tahanan drag dia katanya 20 kilo. Ketahanan dia 20 kilo. Ya, 20 kilo, tengok tu. Ini kalau tarik gorgon easy lah. Ya, itu tak menjadikan satu sebab pasal drag dia lah, tapi kerana body dia. Body dia aku suka sebab dia sesuai untuk air masin lah. Ya, tengok body dia. Dengan handle knob dia, ya, memang nampak premium lah. Tengok ni. Ya. Okey. Jadi itulah yang aku dapat review lah mesin reel sisa ni. Ya. Yang model Contra Max ni. Okey. Cuma aku tak try lagi dekat lapangan lagi, baru je dapat daratkan. Aku baru test dia. Nanti aku akan masukkan tali. Tali jenis sisa juga. Tak mahal juga aku beli ni, murah je. Sekali lah aku beli mesin, aku beli ni sekali. Tali ni, tali Black Spider ni. Tak panjang, aku ambil dalam 150 meter lah. Sebenarnya dia boleh pergi lagi, tapi aku nak try tali ni dulu. Ya, dia punya diameter 0.28 mm. Okey, ya. Apa-apa yang aku review ni harap memberi informasi lah bagi siapa yang ingin mendapatkan reel ni. Alright. Okey, dah habis video, jangan lupa ya subscribe aku punya channel ya. Okey, jangan lupa like and share. Kalau apa-apa komen, boleh komen apa di bawah. Alright, terima kasih.